Okay, last kali Raja Bawang Payung antara geng-geng yang menyelamat. Juga sekarang ni dekat Jakmara Jakmara Paya Besar ni. Habis tu ini, ataupun lebih senang dekat lagi ni, dekat masjid ni, Masjid Unipas. Dahsyat banjir dia dekat Taman Guru sekali ni. Habis ini tadika kemas. Habis sebelum sampai simpang Paya Besar tu, kawasan ni, sebelum kan kita tengok taman dekat depan tu. Habis ni berhadapan dengan Taman Guru lah ni. Hujan nak turun lagi Hujan nak turun lagi. Ni kawasan ni. Tunjuk sikit, Perkampungan Pematang Badak Jaya, Taman Puteri. Habis Habis. Tapi tak pastilah dah masuk dalam rumah ke tak masuk, tak pasti. Banjir Kuantan Tapi kalau seberang sana Taman Guru tu, sana memang teruk lah Taman Guru tu. Yang kereta semua duduk kat atas ni. Habis kereta tak sempat keluar ni. Okey. Hujan dah turun taman yang sama tapi tak lah turun mana. Tapi habis lah air masuk dalam rumah. Habis air masuk dalam rumah. Kita ni tua je ni. Mana yang sempat Raja Bawang ambil. Mana yang sempat sahaja. Okey. Sedap budak-budak ni mandi.
Taman Kasturi ataupun Dewan Mat Kilau Pai Besar. Dewan Mat Kilau Pai Besar. Tengok dulu tu, dia buat apa tu? Sekarang ni nampak macam dia orang turunkan bot tu. Habis Melaka. Game memberi bantuan rasanya tu. Ini antara kawasan terjejas teruk lah. Taman Guru dan juga Indah Sempurna lah. Okey. Jadi mana yang sempat ialah Raja Bawang Payung lah. Saya saja je lah ni. Kebetulan ada ke lapangan. Okey. Sikit lagi. Baik. Air tak ada tanda-tanda nak turun ni, tak ada tanda-tanda nak surut pun ni. Alright. Okey. Alright, jom kita tengok last masjid dekat dengan UNICEF ni. Ni dekat masjid ni. Jadi ni geng-geng penyelamat Ni Masjid Sultan Ahmad Shah. Tengok habis. Kita zoom sikit. Tenggelam Melaka. Kita tengok belakang sana jap. Habis tu. Dalam masjid ni pun ada air. Okey. Kita tengok depan tu sikit lagi. Ni operasi menyelamat dalam kisah katanya. Dewan test dulu.
Okey. Jadi Raja baru nak gerak dulu nak solat. Kita jumpa di lain hari